Boleh tak Ustaz akun dakwah monetize untuk menunjang operasional dakwah? Monetize ni diaktifkan iklan Facebook, YouTube. Ni nanti ada iklan, dari iklan tu nah dia akan dapat duit. Monetize ni hasil duitnya ni ada dua je. Yang pertama haram, yang kedua syubhat. Haram apabila iklannya itu adalah iklan judi, iklan ni haram. Adapun iklan syubhat adalah iklan yang dia walaupun kadang-kadang halal seperti makanan atau minuman, tetapi iklan dalam itu perempuan mendedahkan aurat atau ikhtilat, lalu diiklankan di video kita. Dari situ kita dapat duit. Ini bercampur nih. Jadi syubhat. Barangnya halal tapi cara iklannya haram. Akhirnya jadi syubhat. Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antaranya ada perkara syubhat. Faman ittaqa bisyubhat faqad istabra li dini wa irdi wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang tergelincir, yang menyelamatkan dirinya daripada perkara syubhat, dia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Siapa yang tergelincir dalam perkara syubhat, dia dah tergelincir dalam perkara yang haram. Tambah lagi, kalau digunakan untuk support dakwah, tak boleh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu baik dan Allah tak akan terima kecuali hanya yang baik-baik saja. Kalau nak juga, maka carilah produk-produk lain, kemudian endorse. Endorse. Kita iklankan produk yang halal, just halal, kita endorse, buat video, kemudian kita iklankan. Dari sana baru jelas. Kerana kita tak akan boleh pantau 24 jam video kita tu, siapa iklan yang akan keluar di video kita. Gitu je mah. Okay? Allah Ta'ala alam.